Terdapat beberapa bahagian yang akan kita ulas berdasarkan buku Kanun Melayu, tulisan dan karya daripada Prof. Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria, iaitu bahagian pertama, pendahuluan, sinopsis, latar belakang penulis, latar belakang buku dan juga penutup. Kanun merupakan teks yang kedudukannya berada di tengah atau pusat sistem sastra Melayu. Teks kanun telah dijadikan rujukan serta model kepada teks-teks yang lain. Teks sejarah Melayu dianggap sebagai model kepada penulisan-penulisan genre anal. Teks-teks sejarah sastra haruslah dibaca sebagai teks sastra dan bukan teks sejarah seperti yang difahami oleh Barat pada abad ke-19. Sastra sejarah dianggap sebagai satu genre baharu dalam warisan sastra Melayu tradisional. Kanun merujuk kepada teks sejarah Melayu sebagai model penulisan genre anal, iaitu jaminan kepada kesahihan dan kebenaran. Pencerita dagang menentukan karyanya sebagai teks yang berfaedah dan tidak berlebihan. Manakala pencerita dalam pula bersifat memberi hiburan, melalaikan pembaca, memberi bayangan yang berlebihan atau boleh digelar sebagai penghibur lara. Sejarah Melayu dilihat sebagai karya cermin kepada cermin atau menjadi cermin kepada teks sejarah yang lain. Nama penuh bagi penulis buku Kanun Melayu adalah Profesor Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria. Nama penanya Nur Azimah Zakaria. Beliau merupakan anak jati Felda Jengka 4 Pahang dan dilahirkan pada 8 Ogos 1979. Ibu kepada 3 orang cahaya mata ini merupakan kelulusan ijazah Doktor Falsafah dari Universiti Malaya. Beliau pernah berkhidmat sebagai tutor di Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai penyelaras program pendidikan kesusasteraan Melayu pada tahun 2017. Selain daripada itu, beliau pernah juga bertugas sebagai ketua editor jurnal Rumpun terbitan Persatuan Penulis Budiman Malaysia. Bidang pengkhususan beliau adalah kesusasteraan Melayu dan kini beliau berkhidmat sebagai pensyarah kanan di Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pihak Sinar Harian pernah memberi penghargaan kepada beliau sebagai ikon seni dan budaya. Antara karya beliau adalah kumpulan puisi remaja cermin adab, Kanun Melayu dan juga cerpen kurung. Profesor Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria pernah memenangi tempat pertama dalam pertandingan sayembara puisi dengan tajuk puisinya Keringat dan Jasa. Beliau juga pernah mendapat sagu hati dalam sayembara menulis cerpen dengan cuk Epilog Luka Jelitawan Terpedaya. Buku Kanun Melayu merupakan hasil karya yang ditulis oleh Profesor Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria dengan cetakan pertama buku tersebut telah dikeluarkan pada tahun 2016, manakala cetakan kedua buku tersebut dikeluarkan pada tahun 2017. Buku ini ditulis bagi memenuhi ruang penyelidikan yang terdapat dalam genre kesusasteraan Melayu tradisional, terutama dari aspek peranan pengarang Melayu tradisi. Tujuan buku Kanun Melayu dihasilkan untuk melihat hukum kepengarangan abad ke-19, iaitu melihat berdasarkan peranan pencerita.
Tujuan yang kedua adalah untuk melihat teks sebagai genre sintesis cermin. Manakala, tujuan yang ketiga buku ini dihasilkan adalah untuk melihat penentuan sosial yang mempengaruhi proses kepengarangan berdasarkan persoalan sosiologi sastra. Secara kesimpulannya, jelaslah bahawa karya sastra sejarah lahir selepas era sejarah Melayu. Teks sejarah Melayu dilihat sebagai cermin kepada hikayat Melayu. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.